Iblis minta dengan Allah, hidupkan aku ya Allah, jangan mati-matikan aku sampai kiamat. Apa jawab Allah? Aku berikan kepada kamu nyawa yang tak mati-mati sampailah hari kiamat ketika Israfil tiupkan sangkakala. Iblis jawab dengan jawapan yang paling biadab sekali. Iblis panggil apa? Rabbi, wahai Tuhanku, kamu telah keluarkan aku di dalam syurga, akan aku hasut anak Adam di dunia, dan aku akan sesatkan mereka kesemuanya. Aku akan bisik kepada semua anak Adam, jangan tutup aurat. Aku akan hasut kepada semua anak Adam, jangan solat 5 waktu. Jangan kau ziarah ibu bapamu, jangan kau hormat ibu bapamu, jangan kau balas bakti ibu bapamu, jangan kau rendahkan suara di depan ibu dan ayah kamu, jangan kau lepaskan peluang untuk minum arak. Iblis bersumpah depan Allah, aku akan sesat ke semua mereka. Jawapan satu makhluk yang kecewa.